Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat tak? Ada yang sakit? Tak ada. Okey, baik. Hari ni cikgu nak ajar kemahiran asas olahraga, kemahiran pergerakan. Jadi kita buat pemanasan badan dulu. Jadi ikut cikgu sampai sana, kita buat hari ni. Boleh? Hari ni cikgu tunjuk dulu Okey, boleh? Okey, jom. Cikgu Cik Bisik ikut cikgu sampai sana. Okey. Okey. Okey, buat satu barisan. Okey. Okey, jadi kita warm up yang kedua, kita jogging sampai sana. Boleh? Cikgu Cik Bisik ikut cikgu Okey, jogging slow. Sampai habis kot. Okey, pusing buat satu barisan. Okey, jadi kita nak buat kemahiran larian lurus. Jadi cikgu tunjukkan dulu apa itu larian lurus. Okey, boleh? Jadi ikut cikgu, nanti seorang-seorang akan buat sampai ke sana. Okey, cikgu tunjuk dulu Cikgu tiup whistle. Cikgu akan ke depan. Cikgu akan tunjuk dulu Okey, sampai sini habis. Jadi cikgu nak seorang barisan depan akan buat ikut pasangan. Bila cikgu tiup whistle, boleh? Okey. 1, 2, 3. Okey, sampai situ stop Okey, tunggu situ. Okey, ready. Yang kedua. Okey. Okey, yang seterusnya. Ready. Okey. Ready. Okey, bagus. Okey, ready. Okey, yang last. Okey, bagus. Jadi patah balik ke tempat asal, ke garisan mula. Baik, cikgu nak betulkan teknik yang sebetulnya. Teknik yang betul adalah bila kamu berlari, tangan kamu kena hayung ke depan. Dan kaki kamu kena menendang ke belakang. Boleh? Boleh, cikgu tunjuk dulu Okey. Jadi cikgu nak kamu buat ikut pasangan masing-masing. Boleh? Okey. Cikgu cakap go. Terus ke depan sampai sana kamu stop. Okey. Go. Okey, bagus. Stop. Go. Okey, bagus. Okey, go. Okey. Okey, ready. Go. Bagus. Okey, ready. Go. Okey, ready. Go. Okey, semua ke garisan mula. Baik, cikgu nak ajar kemahiran yang kedua, iaitu lari lurus dan menukar arah dengan pelbagai kelajuan. Jadi cikgu tunjuk dulu Sampai sini kamu perlu tukar arah. Dan kamu patah balik kepada garisan mula. Boleh? Jadi cikgu nak kamu aplikasikan larian lurus tadi, hayung tangan
tendang ke belakang dan ubah arah ke garisan mula. Boleh? Okey. Ready? Go. Okey, ready? Go. Okey, bagus. Okey, baik. Okey, ready? Go. Oh. Ready? Go. Okey, bagus. Ready? Go. Okey, ready? Go. Okey. Jadi cikgu nak berbaris menghadap cikgu ke depan. Boleh? Ha. Boleh. Buat barisan menghadap cikgu. Buat baris lurus. Okey. Sekejap. Ni. Okay. Perempuan sini. Buat barisan menghadap cikgu. Okey. Yang ni depan-depan tak apa. 2 3 orang. Okey. 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 Jadi kita buat stretching sikit Cooling down. Jadi ikut cikgu Tangan ke hadapan, tarik. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, bawah pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Kiri pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bawah pula. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Ni pula. Siku angkat. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, tukar. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, belakang pula. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kita buat bawah pula. Bahagian bawah. Okey, angkat lutut. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, kiri pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, lipat kaki. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8. Belakang pula. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey. Cikgu nak buat refleksi sikit. Cikgu nak tanya kamu soalan. Cikgu nak kamu jawab. Jadi tadi apakah arah larian kita? Lurus. Betul. Berikan tepukan tangan. Pandai. Jadi cikgu nak tahu titik mula dan tamat ketika kemahiran kedua tadi. Untuk kemahiran kedua. Ada yang tahu tak? Titik mula dan tamat. Tahu? Ada yang tahu? Okey, tak tahu cikgu bagi jawapan. Titik mula di sini dan kita tamat juga di sini tadi. Ingat tak? Okey, jadi okey, kita tarik nafas untuk aktiviti kelas. Okey, tarik nafas. Hembus. Tarik. Hembus. Okey, yang terakhir, tarik, lepas tu hembus kuat-kuat. Tarik. Hembus. Okey, terima kasih. Jadi, jumpa lagi minggu hadapan. Minum air, jaga diri dan jaga kesihatan. Boleh? Ada yang cedera?
Tak bagus. Terima kasih. Sila masuk kelas.